Ini anak ke Mak Long datang sini? Kalau Mak Long tinggal kat sini terus pun tak apa, Abah. Tengok tu sayang dah ada permintaan dah. Itulah. Siapa datang malam ni? Tak apa, saya tengok kejap Okey. Mak Long! Dah, ini Mak Long ke? Rindu. Mak Long sama. Apa tadi? Nina. Sekejap. Nina pergi naik atas, pergi tengok adik, okey? Kejap lagi Mama sampai. Boleh? Boleh? Husband. Kenapa dengan Kak Long? Kak Long? Kenapa ni? Tak ada apa, Dewi. Cakaplah, kenapa ni? Macam Riman tu. Kacau-kacau Kak Long, asyik ikut Kak Long. Ni, Abang Long tu ikut Kak Long tu dia nak apa tu? Taklah, tak tahu. Dia cakap dia ada masalah dengan Fatihah tu. Nak bercerai. Tapi sebab dia menikah kat luar, dia tak berdaftar kat sini. Tu jadi masalah. Astaghfirullahaladzim. Habis tu, Abang Long nikah kat mana? Thailand? Taklah, tak tahu. Tak kisahlah dia menikah kat Thailand ke kat mana ke. Kak Long tak nak ambil tahu. Tak ada jodoh lah tu. Kak Long, Dewi rasa buat masa ni Kak Long tinggal je kat sini, okey? Sebab Dewi rasa kalau Kak Long balik, bahaya tau. Yelah Kak Long. Nah, rasa pun buat sementara waktu ni Kak Long tinggal sini dulu. Sampai hal cerai diorang tu settle.